Assalamualaikum, selamat tengah hari buta tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasalah, saya dekat Yat nak ambil satu kereta untuk customer saya, customer Penang Yang ni kita nak kena hantar pergi Penang kereta ni, okay? Customer Arif Daniel. So, sekarang dah pukul 3. Saya hari ni memang banyak kerja. Nanti sikit lagi petang nak kena ambil S70 yang kita ada hantar untuk tinted dengan coating, okay? So guys, kita pergi ambil kereta dulu. Customer Saga Premium. Customer ni pun lambat juga dapat kereta tapi dia colour Snow White, colour putih. Okay, colour putih macam ni. So guys, kita sambung. Jap, kita pergi ambil kunci dekat Rahman dulu. Okay, Kereta bersepah tuan-tuan dan puan-puan. Kereta bersepah. Okay, kita sambung sikit lagi. Okay, so inilah dia kereta Saga Premium, colour Snow White. Kereta ni ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan ada masalah sangat lah. Dia punya power window untuk bahagian driver kan ada auto kan, tak function, dia punya automatic. So sebab nanti kita akan hantar dekat service center untuk check lah. Jangan risau, walaupun kereta korang, dia tak semua kereta dapat perfect Dia bukan tak semua kereta lah. Maksudnya tak adalah korang dapat kereta tu kadang-kadang ada yang okey, ada yang semua tak ada masalah. Ada yang kadang-kadang dia punya head unit dia tak function ke kan. Dia sebab ini benda-benda yang panggil tu common issue lah, bukannya macam big issue sangat, bukannya masalah yang besar. Okay, so masalah kecil ni dekat kereta brand-brand kereta lain pun ada juga, macam Honda ke Toyota ke Pro2 ke, mesti ada. Yang ni semua sebab tu kita bagi 5 tahun warranty untuk korang claim kalau ada apa-apa masalah dekat kereta. Okay, so power window dia tak function. Nanti saya akan hantar service center. Saya akan suruh orang service center check kenapa tak function. Okay, saya rasa dalam sekejap je dia akan check tu. So itulah dia. Saya panaskan enjin, buka aircon. Kita pergi isi minyak dulu dekat Petronas sebelah. And then nanti customer ni dia nak letak tinted untuk yang percuma punya je, tinted yang free punya, spek JPJ. Okay, InsyaAllah hari Sabtu kot kita akan deliver kereta ni. Tapi kita apa-apa pun kita akan tunggu, tengoklah macam mana jawapan customer. Sebab customer hari Sabtu pun dia nak ke Kelantan. Itu masalah dia. Kereta ni memang tak sempat lah kalau nak deliver hari ni ataupun besok. Okay, so kita sambung korang dekat Petronas. Kita isi minyak dan then kita akan terus balik ke showroom. Alright, jom. Okay, dia punya tingkap ni problem Yang ni ada logo auto tau. So yang premium memang ada auto, tapi dia auto dia bila turun saja. So bila saya tekan turun, boleh pula buat video, boleh pula. Bijak betul Proton ni. Tadi tak function tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Dia naik memang tak ada auto lah. Dia macam boleh tak boleh lah. Nampak tu? Nampak tu? Ni boleh pula. So nanti saya akan bawa ke service center lah. Nampak tak boleh turun. Nampak? Dia kerja boleh, kerja tak boleh. So nanti saya akan bawa ke service center untuk check apa masalah dia. Okay, so kita isi minyak dulu, minyak kosong. Terus ke Petronas. Alright. So jangan kecewa-kecewa kalau kereta korang masalah. Memang macam ni. Dia tak semua kereta yang kadang kalau ada dapat kereta yang okey tu rezeki korang. Okay, kalau tak jadi time saya ambil pun, dia akan jadi time dekat bila kita dah deliver kereta kat customer, dalam masa 2-3 hari dia akan jadi. Kalau korang perasan pun dekat grup-grup Facebook Saga, banyak je Saga ni problem kan. Kadang ada yang macam tak boleh start. Semua tu hanyalah minor problem saja. Kalau major problem itu dah tak boleh dah tu. Okay, kita isi minyak dulu. Nanti kita bersama atas highway. Where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. Graffiti tells tales on the subway line. Lost souls searching, trying to redefine. Echoes of struggle in alleys tight, fighting for a moment under neon light. Kalau nak saya ulaskan macam mana Saga, korang yang tak pernah datang test drive, tak pernah test drive nak tahu macam mana kan. Feeling dia adalah korang bawa kereta Persona. Siapa pernah bawa kereta Persona, lebih kurang lah sama. Saya dulu pernah ada kereta Persona. Sama lah dia punya feeling dia.
Saga, kalau korang bawa Saga Premium, yang Saga CVT ni kan, feeling ni sama macam Persona. Ataupun mungkin sama macam siapa yang pernah ada Myvi. Kalau ada Myvi, dia punya feeling lebih kurang sama lah. Cuma Saga ni handling ni lain sikit. Kalau korang bawa Saga Executive ataupun Saga Standard yang 480 tu, itu memang dah tak sedap. Saya jujur je, dia feeling ni bawa macam kereta Saga lama. Saya lagi suka CVT daripada 480 untuk Saga ni lah. Okay? Saya lagi suka CVT daripada 480. Kalau nak tanya saya pick up Saga ni boleh. Dia untuk family car biasa-biasa. Dia bukannya performance car tapi laju juga. Apa tu? Saya terkeluar daripada lane. Ini untuk Saga Premium, dia memang ada ADAS ada sistem. Hari ni kereta banyak sikit lah. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung nanti. Dah sampai showroom nanti. Saya rasa video ni akan panjang sebab kereta ni nak ke ke Penang nanti. Of course saya akan buat video. Okay, kita akan sambung dekat showroom terus. Saya nak hantar pergi service center, buat PDC and then check untuk. Okay, tu kereta putih Saga tu. Kita dah hantar dekat PDC dah. Saya dah bagi kunci dah. So nanti kita akan check lah. InsyaAllah besok siap ni PDC ni. Hari tak sempat. Besok siap, besok tinted. Lusa kita boleh gerak pergi Penang insyaAllah. Okay, so kita ni kita akan sambung pada hari Jumaat punya, hari Sabtu punya ni lah. Hari Khamis, hari Sabtu nanti kita akan sambung balik video. So guys, stay tune. Kita akan hantar ke Penang sampai depan rumah customer. Okay guys, gerak dulu. Okay, settle dah deliver. Rushing tadi memang tak sempat nak buat video. Kereta pun baru siap tinted, baru siap basuh, tiba hujan. Customer ni nak terus ke Kelantan dia daripada Penang nak balik rumah mak dia kot. Dia naik bas sampai Shah Alam, lepas tu sampai ke Kelantan. Okay, hati-hati. So guys, kita jumpa korang dalam next video. Terima kasih yang dah tengok. Assalamualaikum. Ciao.